How to grow trading account fast. Okay, hari ni kita nak share sikit satu teknik rahsia kalau korang nak cepat grow account trading korang. So dekat sini kami share teknik menggunakan teknik gold lah. Okay, so korang nampak tak dekat gold ni, kalau korang pergi dekat MT5 ni, dia ada satu gap yang besar. So kalau korang perasan, benda gap yang besar ni adalah order daripada hari Sabtu malam yang selepas tu market close, dan hari Isnin pagi market buka waktu Malaysia So dia boleh bergerak sejauh 1000 pips Okay, so macam mana kita nak capture benda ni kalau korang nak grow account trading korang cepat, adalah dengan cara korang layer. So macam bila price tu turun, korang tambah layer, tambah lot. Dengan cara ni modal korang hanya perlu kecil je, $50, $100. Tapi kalau kena time dia, korang boleh grow jadi $500, $600. So modal RM200, korang boleh grow jadi RM2,000. So ni salah satu cara untuk korang trade market swing. Okay, maknanya bila waktu Sabtu malam dalam pukul 4.30 pagi, market tutup dalam pukul 5 pagi hari Sabtu tu, so Jumaat malam tu, pukul 11 tu belum waktu ni lagi, korang kena bangun pukul 4 pagi, 4.30 pagi sebelum market betul-betul tutup. So bila market tutup ni, pada waktu ni korang letak buy limit dekat level ni. Okay, so buy limit dekat level ni dan juga sell limit dekat level ni. So waktu tu price berada pada kedudukan ni. Okay, dekat sini price berada pada kedudukan ni. So jarak dia lebih kurang dalam 300 pip bawah dan atas, 300 pip kat bawah, 300 pip kat atas. So pada area ni korang letak sell limit. Okay, daripada atas ni korang letak buy limit. So dua-dua korang kena letak layer dalam 10 layer 0.01. Letak kat sini sampai lebih kurang dalam 600-700 pip tu korang letak saja 10 layer 0.01. Belah atas pun korang letak buy limit 0.01 dalam lebih kurang 300 ke 600-700 pip, korang letak saja 0.01 punya layer kat bahagian atas. So lepas tu korang pun relax, market pada hari Sabtu Ahad tu dia akan close, dan pada hari Isnin pagi dalam pukul 5 pagi 6 pagi macam tu market akan buka, dan dia akan ada pip-pip yang besar macam ni. Okay, dia sama ada dia bergerak ke bawah ataupun dia bergerak ke atas. So dia akan kena korang punya buy limit dan juga sell limit. So dengan cara ni walaupun korang account kecil saja $50, $100, tapi korang boleh grow jadi RM1,000, RM2,000 dalam masa beberapa minit sahaja. So korang bangun pagi tu, pada Isnin pagi korang akan nampak dia akan ada gap besar ni. So dia boleh trigger order korang dan korang boleh dapat grow account korang dengan cepat. Okay, itu tips trading untuk kali ni. Kalau korang rasa video ni membantu, share video ni pada rakan-rakan, chat di IG, TikTok, YouTube, Telegram, Prof Bill. Kami akan reply chat-chat korang. Tengok link dekat bio, kami dah sediakan link untuk korang register account dan juga buka account trading. Okay, so jumpa lagi dalam video akan datang.